rahim dia, bahagian peranakan rahim. Okey. So dia datang dengan sakit perut je korang. So bila saya buat scan, saya tak berapa nampak tau dari scan bawah sebab dia terlampau besar kan. Jadi saya buat scan perut. Saya buat scan perut korang. Saya buat scan perut, apa yang saya nampak, cuba korang tengok ni. Nampak tak? Dia ada satu ketulan cecair yang sangat besar. Anggaran dia dalam saiz 10 cm korang. Korang nampak tak? Jadi siapa yang ada kerap masalah sakit perut ni, you all kena risau. Sebab ini adalah scan yang kita buat pada patient kita yang ada sakit perut. Tapi sakit perut dia adalah sakit yang simple je. Dia tak selalu sakit. Dia kerap on off. Tapi korang bayangkan 10 cm ni sangat besar cecair yang berwarna hitam berada di dalam rahim dia. Betul ke hospital tak bagi buat detail scan? Tak pasti untuk pregnant. Tak pasti pula. Tapi kita memang tak buat detail scan. Detail scan ni kena jumpa pakar lah. Pakar bahagian yang baby punya tu untuk buat scan detail. Okey.